Kepada geng mobigrapher, pernah tak korang frust waktu nak ambil gambar, nak zoom, hasil gambar yang korang dapat tu pecah, blur, flat? So, hari ni aku nak share satu solution yang korang kena tengok sepanjang video ni. Lens ni akan ubah cara korang ambil gambar dengan menggunakan smartphone. Sumpah aku cakap, gambar hasil dengan menggunakan lens ni dah macam level DSLR. Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak share satu benda yang totally game changer untuk korang yang suka ambil gambar atau video dengan menggunakan smartphone. Kalau korang jenis yang suka shoot travel, shoot landscape atau video yang lebih cinematic, lens ni memang wajib kena ada dalam gear setup korang. Aku akan introduce Neewer LS41 Pro 60mm telephoto lens. Aku dah guna lens ni dalam few days dan jujur aku cakap aku impress gila dengan hasil yang aku boleh dapat dengan menggunakan Neewer LS41 Pro ni. So jom kita explore apa yang special sangat dengan lens Neewer LS41 Pro 60mm telephoto lens. Jom. Okay, first kali kita tengok apa yang kita dapat dalam kotak Neewer LS41 Pro ni. Ini dia highlight utama 60mm telephoto lens dari Neewer. Dia punya material memang solid, premium, nampak finishing dia memang sangat cantik dan dia ringan. So senanglah kita nak bawa ke mana-mana sahaja. Seterusnya korang akan dapat phone lens clip. Clip ni memang adjustable dan dia boleh fit hampir ke semua smartphone korang. Kalau casing tebal pun dia still kukuh sebab dia ada screw untuk ketatkan dekat clip. Seterusnya korang akan dapat 67mm filter adapter. Kalau korang jenis yang suka eksperimen dengan menggunakan ND filter, polarizer, korang memang sangat sesuai untuk dapatkan lens ni sebab dia dah bagi kita filter adapter ni. By the way, korang juga akan dapat aksesoris yang lain. Antaranya ialah korang akan dapat front cap, rear cap, cleaning cloth dan yang menariknya korang akan dapat storage case khas dari Neewer. So korang tak perlu risau lah nak bawa lens ni ke mana-mana sahaja waktu travel sebab dia memang lengkap untuk protect lens korang. Dari segi design, lens ni dibuat daripada alloy aluminium. So, walaupun ringan, dia still tahan lasak. Surface dia tak lincin langsung tau. So, grip dia memang sangat selesa. Dengan saiz 113 gram ni, dia memang compact dan still tak makan ruang yang banyak pun untuk korang nak bawa ke mana-mana. Kalau korang risau nak pasang lens ni susah, jangan risau. Meh aku terangkan macam mana nak pasang. Mula-mula klip ni korang pasang dekat kamera phone. Align dia betul-betul dengan lens kamera smartphone korang. Next, korang screw lens ni dekat klip. Tak perlulah ketat sangat. Cukup steady je supaya waktu shoot tak gegar ataupun jatuh. Lastly, korang align fokus lens ni dengan kamera smartphone korang. Kalau korang rasa tak ngam dengan smartphone kamera, korang adjust bagi ngam dengan lens kamera smartphone. Kalau dah siap, korang ready untuk shoot. Jom kita masuk part yang paling penting, feature lens ni dan apa yang special sangat berbanding lens yang lain. Okay, yang ni memang aku impress gila. Lens ni dia guna high definition optical glass. Maksud dia gambar yang korang hasilkan dengan menggunakan lens ni memang akan nampak sharp habis. Aku yakin korang pun sedar kan, smartphone kalau kita ambil gambar waktu malam, gambar yang kita hasilkan tu noisy ataupun tak sharp sangat pun. Tapi dengan menggunakan lens Neewer LS41 Pro ni, memang luar biasa hasil yang korang akan dapat. Contohnya aku ambil gambar nightscape, korang boleh tengok lampu-lampu dekat bangunan tu still nampak terang, setiap detail dia memang jelas dan yang paling penting tak ada noise yang menyakitkan mata. So kalau korang minat untuk ambil gambar waktu malam ataupun explore tempat lighting yang cantik, memang aku suggest korang guna LS41 Pro 60mm telephoto lens dari Neewer ni. Lens ni memang power. Aku boleh cakap lens ni memang dah level macam kamera profesional dah. Kalau aku tak beritahu korang yang aku hasilkan gambar tu dengan menggunakan phone, aku rasa korang akan ingat aku ambil gambar tu dengan menggunakan DSLR. Next point, aku rasa ramai akan appreciate dengan point ni sebab tak semua lens boleh maintain color natural. Lens ni ada dual-sided multi-coating. So gambar yang dihasilkan dengan menggunakan lens ni memang warna yang agak balance dan natural. Contohnya aku dah ambil gambar bunga dekat luar rumah. Bunga dia warna pink terang, tapi bila guna lens ni warna dia maintain vibrant, tak oversaturated. Korang pun tahu kadang-kadang kalau kita guna filter ataupun lens yang murah kat luar sana tu kan, gambar yang dihasilkan tu warna dia nampak fake dan tak natural langsung. Tapi dengan menggunakan lens ni, color kita nampak dalam gambar tu memang real life gila.
Kalau korang jenis suka shoot benda-benda nature, flora, fauna, landscape, memang aku sangat suggest korang guna lens newer LS41 Pro ni. Korang memang akan berpuas hati dengan hasil warna gambar tersebut. By the way, kalau korang tengok balik gambar bunga tadi tu, sebenarnya aku tak edit langsung tau. Memang direct dari smartphone kamera dengan menggunakan lens newer ni. Last kali yang ni aku yakin korang akan suka. Sebab lens ni boleh bagi korang 2 kali zoom untuk dapatkan close up detail tanpa rosakkan kualiti gambar tu. Contohnya aku ada test ambil gambar daun dekat pokok area rumah. Kalau korang tengok gambar ni memang jelas nampak urat-urat daun dia sampai tekstur pun korang boleh dapat feel. Untuk benda jauh macam pemandangan, korang boleh je nak cuba shoot dengan menggunakan lens ni. Kalau korang jenis suka shoot wildlife seperti burung, aku yakin lens ni berpotensi besar untuk deliver gambar tu dengan sangat baik. Sebab aku sendiri pun dah nampak hasil close up detail dengan menggunakan lens ni memang sangat sharp dan clean. So overall, newer LS41 Pro 60mm telephoto lens ni memang investment yang sangat berbaloi untuk korang dapat kalau korang shoot dengan menggunakan smartphone. Dengan clear imaging, warna yang accurate, 2 kali magnification, lens ni dapat hasilkan gambar dengan sangat sharp, clean dan memang luar biasa. Plus material dia sangat solid dan ringan, so mudahlah korang untuk bawa ke mana-mana saja untuk shoot dengan menggunakan newer LS41 Pro ni. Kalau korang nak cari lens yang versatile macam ni, simple nak guna dan boleh dapat hasil gambar yang terbaik tanpa rosakkan kualiti gambar, aku memang sangat suggest korang untuk dapatkan 60mm telephoto lens dari newer ni. Nak tahu lebih lanjut atau korang nak grab terus newer lens ni, korang boleh check dekat ruang description. Aku ada sediakan link dekat situ. Kepada mobigrapher, korang cepat-cepatlah grab newer lens ni sementara stok masih ada. Kalau korang nak tahu lebih lagi tips-tips yang menarik dari channel ni, korang jangan lupa like, subscribe, share kepada kawan-kawan korang yang lain. Ya, by the way, aku dah share tips-tips lain dekat sebelah ni. Korang jangan lupa tengok lepas ni. Itu je daripada aku untuk video kali ni. Bye. Assalamualaikum.